Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a wa zakkirna ma nusina waj'al 'ilmana 'ilmana wa 'amalana wa sa'ir aqwalina wa af'alina wa ahwalina khalisatan liwajhikal karim. La riya'an wa la sum'ah ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa haqqiqna bi nuril fahmi. وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللحجي ونفعنا ببركاته وعلومه وبركات علوم شيوخنا في الدنيا والآخرة آمين آمين يا رب العالمين. وخرج عن هذا الأصل صور يشترط فيها التلفظ بالمنوي dan keluar an hazal asli daripada asal mahallun niyah fil qalbi. Tajuk kita asal ni mahallun niyah fil qalbi, tempat niat itu di hati. Dan disyaratkan, kita belajar dulu pelajaran lepas, annahu la yushtaratu ma'al qalbi at-talaffuz. Tidak disyaratkan niat dalam hati itu berlafaz dengan lidah. Itu asal. Nah, pelajaran kita sebelum ni. Jadi keluar daripada kaedah ini suwarun, beberapa masalah. Yushtaratu fiha, disyaratkan padanya pada suar at-talaffuzu, berlafaz tu sehingga paling kurang telinga dia dengar, hatta yasma'u nafsahu, telinga dia dengar, artinya berasa lah. Bil manwiyi, dengan benda yang diniatkan, asalnya tak payah berlafaz. Jadi keluar daripada masalah tak payah berlafaz tu mesti berlafaz. Minha, sebahagian daripadanya, daripada suar at-talaqu, masalah talaq. Falau nawa aslut talaq, jika seseorang itu niat, nawa syakhsun aslat talaq, diri talaq, au adadan minhu, ataupun bilangan-bilangan minhu minat talaq, walam yatalaffaz bizalika, padahal dia tidak berlafaz bizalika talaq, fala wuqu'a, maka tidak terjadi talak itu. Wa minha, dan daripadanya, daripada suar an-nazru, masalah nazar. Falau nawahu, jika seseorang yang bernazar itu niat nazar, biqalbihi, niat nazar dengan dalam hati dia, walam yatalaffaz bihi, dan dia tidak berlafaz, orang bernazar itu bihi, dengannya, dengan nazar, dia tak berlafaz, dia niat saja dalam hati, lam yanaqid, nescaya tidak terjadi nazar itu, mesti berlafaz. Wa minha, dan daripadanya, daripada suar an yashtariya syatan, bahawa membelilah seseorang syatan, seekor kambing contohnya. Dia beli seekor kambing tu, dia beli syah itu biniyatil udhiyah, dengan niat untuk sembelih adha, awil ihda lil harami, ataupun dia beli itu niat dalam hati dia nak beri hadiah kepada fuqara tanah haram. Fala tasiru udhiyatan, maka tidak jadi udhiyah, wala hadian, dan juga tidak jadi sebagai hadiah kepada fuqara tanah Mekah tu, ala sahih, mengikut pendapat yang sahih, hatta yatalaffaza bizalika, sehingga mushtari tadi, pembeli tadi, berlafaz
bizalika dengan itu, dengan udhiyah ataupun ihda. Dia kena berlafaz, aku beli lembu untuk korban. Kalau beli lembu syiak-syiak adalah hati saja, tak jadi nazar. Wa minha, dan daripada suar tadi, idza ba'a sil'atan, apabila seseorang membeli sil'ah, mata benda, ikutlah apa saja. Dia beli apa saja. Bi alfin, contohnya dia beli 1,000. Wa fil baladi, padahal di negeri itu nuqudun la ghaliba fiha, tidak ada mata wang tertentu. Jadi di negeri itu, tempat itu dia guna banyak jenis mata wang. Macam golok, dia guna ringgit ke? Ada kan? Tak ke? Tak guna dah lah. Tanah golok tu. Tempat yang tidak ada mata wang, dia guna 2-3 jenis mata wang. Tidak ada mata wang yang kalau Kuala Lumpur tu, artinya kalau Bangkok tu kok saja dah. Tapi tempat ni tidak ada mata wang yang khusus. Paling kurang 2 jenis mata wang yang boleh digunakan. Jadi faqabila, apabila jual mata benda tak ada, orang jual, pembeli pun terimalah beli dia. Wa nawaya, dan niatlah kedua-duanya, nau'an, satu bagai, niatlah kedua-duanya, nau'an minan nuqud. Dia niatlah, waktu kata aku beli ni harga RM100. Tu niat apa? Tu pun niat juga RM100. Sedangkan dia guna ringgit, dia guna kok boleh guna contohnya. Jadi masing-masing niatlah. Tu pun niat, ini RM1,000. Tu pun terimalah RM1,000. Lam yasihha, tidak sah jual beli itu fil asahi, mengikut pendapat yang paling sahih, hatta sehingga yubayyinahu lafzan, sehingga kedua-dua tadi, mushtari dengan mabi' tadi, penjual dan pembeli tadi, menjelaskan dengan berlafaz. Bayyanahu lafzan, ay pada lafaz. Dia kena jelaskan dengan berlafaz apakah mata wang yang digunakan. Dia kena kata, aku jual lah, katakan Toto, harga RM100. Jadi orang tu pun terima RM100. Beli Toto RM100. Tak boleh pakai niat dalam hati je. Jadi sedangkan ada dua mata wang yang berbeza. Jadi kena jelaskan dengan berlafaz. Wa minha, dan daripada suar, law qala ay qala zawj anti taliqun, awak tertalak. Summa qala, kemudian kata lagi, aradtu insyaallah taala. Dia yang suami tadi kata dalam hati dia, tak berlafaz. Dia kata dalam hati. Dalam hati dia kata insya-Allah, aradtu, aku nak talak tadi, insya-Allah taala, jika diizinkan Allah. Dia kait gitu. Lam yuqbal, maka tidak diterima, tidak jatuh talak, tak diterima apa yang dia niat dalam hati tu. Aradtu insya Allah taala tu, hak tu tak diterima. Tak diterima apa yang dia niat tu. Jadi apabila tak diterima, maka jatuh talak. Hatta yatalaffaza bizalika, sehingga dia berlapas, suami berlapas bizalika bi insya Allah. Maksudnya jatuh talak dia. Sebab dia kata dalam hati. Kalau dia kata anti taliqun insya-Allah, kalau dia kata gitu, kalau dia kata saya nak talak kamu, dalam hati dia, niat dalam hati dia insya-Allah. Jadi apa yang ucap dalam hati itu tak diterima. Sebab dia tidak berlafaz. Tapi kalau dia kata aku ceraikan kamu insya-Allah, dia lafaz. Dia berlafaz. Dalam keadaan itu maka kena tanya suami tadi, adakah awak nak talak ataupun tidak.
Jadi kalau dia kata tidak, maka tidak jatuh talak. Tapi kalau tapi kalau diselangi dengan perkataan lain seperti aradtu, selangi aradtu, maka jatuh talak. Qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i 623 Hijrah, wal masyhur annahu la yudayyanu. Pendapat yang masyhur annahu anna zauj la yudayyanu. Yudayyanu maksudnya tidak diserah agama padanya. Yakni dihukumkan jatuh talak terus. Wa minha, dan daripadanya, daripada suar, man hamma biqauli maksiatin. Seseorang itu dia dalam hati dia ni hammi, arti dalam hati dia nak kecek benda maksiat dalam hati dia. Walam yatalaffaz, ataupun dia nak buat benda maksiat ikutlah dalam hati. Walam yatalaffaz bihi, tapi dia tak sebut. Dalam hati saja, teringat dalam hati. Dia nak buat maksiat gini-gini. Walam yatalaffaz, sedangkan man tadi, man hamma tadi tidak berlafaz bihi, dengannya biqauli maksiat tu. Jadi jawab dia lam ya'sam. Jawab dia, jawab man hamma tadi, maka tidak berdosa. Sebab dalam hati. Malam yaqul, selama tak tubik mulut, selama dia tak tuturkan. Fa in qala, jika dia berkecek sesuatu yang mendatangkan maksiat, ba'dal hammi, setelah dia teringat dalam hati tu dia nak buat maksiat, tiba-tiba dia buat maksiat ataupun dia kata benda maksiat, asima biha aidan. Kalau lagu tu maka man hamma tadi berdosalah, baru kena dosa biha, dengannya, dengan dia lafaz tadi, dengan dia lafaz nak buat maksiat tadi aidan. Jadi kalau dia niat dalam hati, titah dalam hati nak buat maksiat, dia tak buat, tak boleh dosa lagi. Tapi kalau bin niyati wal qawl wal fi'li aidan, itu maksud aidan. Kama qala biqauli maksiyah. Kama nabbaha alaihi, sebagaimana yang telah diberi peringatan alaihi, ala masalah tadi, ba'dul muhaqqiqin, sebahagian daripada ulama muhaqqiqin, seperti Syekh Zakaria Al-Ansari. Wa amma zamanuha, adapun masanya, ay waktuha, waktunya. Bila kita nak start niat ni, kita nak buat suatu ibadat, bila nak start niat? Sebelum buat ke, masa buat ke, ataupun tengah buat? Bila nak buat ibadat, bila masanya? Fahuwa ay waktuha awalal ibadati, dan niat itu waktunya awal-awal ibadah. Wa nahwiha, dan sebagainya, dan seumpamanya, semua umpama ibadah. Ikutlah benda lain pun ada, kadang-kadang muamalah, ada masalah lain pun, artinya awal ibadah. Jadi para ulama dia mengistinbatkan niat mesti dilakukan pada awal ibadah berdasarkan kepada hadis yang asal yang kita belajar dulu, innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya setiap amal itu binniyat. Sebab dia pasal ba pada binniyat itu, ba dengan makna musahabah. Musahabah ai nafsul amal. Maksudnya musahabah ni, niat tu amal tu lah. Niat bila? Masa amal tu, masa buat. Jadi sebab itulah apabila ba dipasang dengan makna musahabah, maka disyaratkan niat itu tak boleh nak sebelum, mesti sekali buat niat. Fafil wudu'i, dia bagi contoh, pada masalah wudu, ambil sembahyang, inda ghaslil wajhi, jadi niatnya pada mula basuh muka. Pada mula basuh muka, awal-awal basuh muka.
Jadi kalau dia basuh muka, dia basuh dulu, tak niat lagi. Dia basuh dulu, tak niat lagi. Katakan sebelum dia basuh, yang kedua tu baru niat. Maka dia kena ulas semula. Sebab tidak awal. Jadi kena sapu. Sapu, arti sapu sekali lagi tu, untuk mula-mula tu dia sapu sebelum niat. Jadi sapu semula. Itu pada masalah ambil wudu. Dan pada masalah ambil wudu ni, misalnya dia kata bermula dengan basuh muka. Lepas tu lagu mana pula perbuatan sunat sebelumnya. Perbuatan sunat basuh tangan, komo, mengambil air ke hidung. Tu lagu mana? Tak niat tu. Dalam masalah tu dia ada dua pendapat, khilaf. Pendapat yang muktamad, kalau dia basuh tangan, komo, basuh tangan, lepas tu basuh komo masuk ke hidung, dia tak niat gapo-gapo. Qaul muktamad tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Sebab innamal a'malu binniyat. Tak dapat pahala. Jadi kaum muktamad dia ada khilaf, masalah khilaf. Muktamad dia artinya apabila dia start basuh tangan itu kena niat lalu. Niat basuh tangan ni sunat wudu. Basuh tangan sunat wudu. Barulah dapat pahala. Muqabil dia kata tak apa dah. Basuh muka pun dikira dah. Tapi kita beramal dengan muktamad lah. Boleh dua-dua. Cuma kita nak mana yang lebih jaga, yang lebih baik. Wa fi salati, dan pada masalah sembahyang, bil hamzati, dengan hamzah pada Allah tu Allahu Akbar, bil hamzati minat taharrum wa yastamiru ila tamamit taharrum. Kalau nak sembahyang start dengan pada Allah. Sebab apa? Sebab awal-awal sembahyang, rukun yang pertama sembahyang takbiratul ihram. Sebab itulah niat bermula dengan takbiratul ihram. Sebab awal rukun takbiratul ihram bermula dengan hamzah pada taharrum, wa yastamiru, dan berlanjutan niat tu ila tamamit taharrum, sehingga habis ra pada akbar. Habis niat sebelum habis ra pada akbar. Jadi payah juga tu dah. Payah juga tu. Dia artinya start daripada jadi sehingga ra pada akbar. Nak masuk belaka masa tu nak takbir lagi, nak masuk belaka lagi dah. Jadi wafil majmu' dalam kitab al-majmu' fi syarihil muhazzab, di karangan Imam Nawawi 674 Hijrah, wa tanqih, tanqihul lubab karangan Abu Zur'ah 826 Hijrah, dia kata apa? Al-mukhtaru, pendapat yang terpilih, pendapat yang dipilih, iaitu yang mu'tamad, wa ya'tamidu, pendapat yang mu'tamad ma akhtarahu Imamul Haramain wal Ghazali, ialah pendapat yang dipilih oleh Imamul Haramain. Imamul Haramain ini sangat masyhur dalam kitab fiqh, iaitu Abul Ma'ali Al-Juwaini, mati 478 Hijrah. Digelar dia sebagai Syaikhus Syuyukh. Gelaran dia ialah Imamul A'immah ataupun Syaikhus Syuyukh. Sebab apa Syaikhus Syuyukh? Kerana murid-murid dia a'immah belaka, anak murid dia. Anak murid dia pun a'immah. Siapa di antara anak murid dia? Al-Ghazali. Guru pada Imam Ghazali ni. Wal Ghazali. Begitu juga Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali boleh baca dengan Ghazali boleh, ataupun Ghazali. Dua-dua boleh. Ahli sufi yang terkenal, ulama fiqh Syafi'i, dinamakan digelar dengan Hujjatul Islam. Dia punya akidah dia Al-Asy'ari. Ini Imam Al-Ghazali. Apa pendapat dia? Annahu sya'an,
Annahu sya'an annahu takfi. Annahu takfi asal dia ialah asal ayat dia min annahu. Hazaf min itu lil muttarid. Lil muttarid. Cukuplah al-muqaranah al-urfiyah. Cukup dengan muqaranah urfiyah. Sebab muqaranah ada dua dalam perbahasan kitab fiqh. Yang pertama muqaranah kamaliyah ataupun istihdar kamal, dan yang kedua muqaranah urfiyah. Kalau muqaranah kamaliyah ni artinya menyertai niat dengan takbir itu start daripada Allah sampai pada akbar tu duduk situ belakang. Di samping kita kata Allah akbar, dalatulah qasat ta'arruk ta'ayyun. Hampir mustahil. Payah dah, sangat payah tu. Muqaranah kamaliyah ni sangat susah. Jadi Imam Haramain, Imam Ghazali dia kata tak apa, tak payahlah muqaranah kamaliyah, tak payah. Cukup dengan muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah ni agak-agak dikira muqaranah, cukuplah. Dikira pada uruf. Pada urufnya sudah muqaranah. Cukuplah. Jangan nak fikir muqaranah kamaliyah tadi. Kalau muqaranah kamaliyah jadi was-was. Cakap takbir tak masuk lagi. Allah. Sebab nak kamaliyah tu tak boleh. Jadi Imam Al-Haramain wal Ghazali dia kata cukup dengan muqaranah urfiyah. Agak-agak dikira muqaranah agak jadi lalu. Lagu mana cara dia? Bi an yujida, bahawasanya bi an yujida, bahawasanya menghadirkan istihdar ad-niyah. Bi an yujidan niyah, orang sembahyang tu dia menghadirkan, dia rasa niat kullaha, semua sekali niat tu, qasatnya, ta'arruknya, ta'ayyunnya sudah kita belajar dah dulu, au ba'daha, atau sebahagian saja, dia qasat saja, fi awal takbir, sama ada pada awal takbir, au akhirihi, ataupun akhir takbir, cukuplah. Jadi artinya bihaisu itu taswir. Taswir, jadi ayat yang kita baca wazalika ijaduniyah musawwadun bihaisu yu'addu mustahdiran lis-salah. Maka lagu tu sudah dibilang, dikira ingat dah niat lagu tu. Jadi daripada Allah sampai ra tu ikutlah, maksudnya ujung dah, ra dah, Allahu akbar. Allahu akbar tahu mari aku sembahyang fardu zuhur, niat dah kira. Jadi hanya pada uruf, tak salah pada kamaliyah, payah dah. Pada uruf saja. Dia buat suah kamaliyah. Kamaliyah harus basuah, tak masuk dah. Jadi artinya uruf rasa dah, niat dah. Jadilah. Sebab tu masa Ustaz Nuruddin dia betul lah gila buat apa pun ni, dia tajuk dia ngajar fiqh bab niat juga dah. Dia kata ada orang sangat was-was tu, sangat-sangat was-was, cakap nak tak masuk darah, cakap kan susuk tu dia kata mu peganglah dengan mazhab, kata boleh niat sebelum tu. Ada lepas ni lah. Maka dibilang sudah ingatlah niat sembahyang. Wasawwabahu ay addahu shaiban, dan telah mengatakan betul akan pendapat apa yang dipilih oleh Imamul Haramain dan Al-Ghazali tadi, at-Taqiyyu Subki. Taqiyyu Subki ni ayah dia ni. Mati 756 Hijrah. Dia kata hak betul pada kajian aku seperti yang dipilih oleh Imamul Haramain dan Al-Ghazali, iaitu istihdar urfi tadi. Wa qala Ibnu Rif'ah, dan berkata Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah ini mati 710 Hijrah, daripada kibarul ulama. Dia kata innahu, sesungguhnya apa yang dipilih oleh Imamul Haramain dan Al-Ghazali itu al-haq, hak tu, hak sebenarnya. Wa qala ghairuhu, dan berkata ulama a'immah Syafi'i kita selain daripada Ibnu Rif'ah,
Selain pada Ibn Rif'ah dia kata innahu, dan sesungguhnya pendapat yang dipilih oleh Imamul Haramain dan Al-Ghazali itu qaulul jumhur, itulah pendapat jumhur dan ulama bagi mazhab kita Asy-Syafi'i. Itulah jumhur dia. Wa qala Zurkashi, dan berkata Imam Zurkashi 794 Hijrah, innahu, sesungguhnya apa yang dipilih oleh Imamul Haramain dan Al-Ghazali tadi, yakni muqaranah urfiyah tadi, hasanun balighun. Hak itulah hak betul-betulnya dia kata. Hak molek sungguh. La yattajihu ghairuhu. Yakni tak boleh dikata lain daripada hak tu. Kena ambil pendapat Imam Ghazali dan Imamul Haramain. Ambil hak tu je, tak boleh ambil lain. Tapi ini tidak menafikan bagi Allah, bagi orang yang luar biasa. Orang luar biasa dah. Dia macam komputer misalnya, cekak otak dia boleh buat istihdar kamaliyah. Mungkin ada lah. Jadi kalau dia boleh buat istihdar kamaliyah, buatlah. Jadi maksudnya la yattaju ghairu itu tidak menafikan orang yang buat istihdar kamaliyah, tidak menafikan waktu. Tapi gak kebiasaannya gak, kalau manusia biasa macam kita gak, muqaranah urfiyah lah. Wa qala al-Azra'i, dan berkata Imam Azra'i 783 Hijrah, innahu, sesungguhnya apa yang dipilih oleh Imam Haramain dan Al-Ghazali itu sahihun, hak tu yang paling betul. Wa qala Subkiyu, ni anak 771 Hijrah, dia kata man lam yaqul, sesiapa yang tidak berkata, tidak berpegang bihi, dengannya, dengan apa yang dipilih oleh Imamul Haramain dan Al-Ghazali, waqa'a fil waswasil mazmum, maka akan berlakulah waswas yang dicela. Takbir tak masuk tu. Sebab tak saya ambil pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Haramain. Wa qala al-Khatib Asy-Syirbini, dan berkata Khatib Syirbini 977 Hijrah, wali, bagi aku, bihima, yakni dengan Imam Haramain dan Al-Ghazali itu uswah, ikutan, aku ikut hak tu dia tu. Dalam kitab-kitab aku ikut hak tu je. Intaha apa yang ditulis maqala fil majmu' wa tanqih tadi. Zakarahu, telah menyebut perkataan tadi yang ditulis dalam majmu' dan tanqih itu oleh Asy-Syarih. Kita jangan lupa kalau sebut Asy-Syarih dulu, siapa dia? Syarih kepada Al-Faraidu Al-Bahiyah, iaitu Syekh Al-Jurhazi. Dia buat pada kitab Mawahib As-Saniyah. Itulah makna syarih, seperti yang kita belajar pada awal kitab dulu. Wa kharaja an zalika, dan keluarlah daripada demikian itu, waktu niat awal ibadah, ada masalah keluar daripada ni. Suwarun fa'il, kharaja fi'il. Dan keluarlah daripada kaedah tadi, iaitu waktu niat pada awal ibadah, suwarun beberapa masalah. La tajibu fiha, tidak wajib padanya pada suar tadi, muqaranatun niyati, muqaranah niat li awalil ibadah, dengan awal ibadah. Dia nak tafsir makna la tajibu tu. Fatasihun niyyah, maka sahlah niat, sah niat qabla asyuru' fil ibadah, maka sah niat sebelum masuk dalam ibadah. Dalam suar ini ibadah tak buat lagi, boleh niat dah. Ada hak asal dia niat mesti awal ibadah, tetapi keluar daripada masalah tu, ada jenis ibadah-ibadah lain, ada masalah ibadat tak buat lagi, boleh niat dulu. Dia nak terangkan. Famin zalika as-saum. Famin zalika, dan daripada itu ayat la tajibu fihi muqaratun niyyah li awalil ibadah as-saum.
fayajuzu taqdimu niyatihi, maka harus kita mendahulukan niatnya, niat saum alal fajri, sebelum fajar. Boleh kita niat puasa sebelum fajar, li'usri muraqabatihi, kerana susah kita nak muraqabah dia. Kalau sembahyang ni mudah, sembahyang dah, sembahyang kita berdiri juga, kita sudah bersedia Allahu Akbar, mudah. Puasa ni kadang-kadang kita duduk tidur, tak bangun lah. Kadang-kadang kita duduk bersibuk. Jadi kita nak tentukan masa-masa dia tu susah sikit. Dan begitu juga berdasarkan kepada hadis riwayat daripada Hafsah bin Umar bin Al-Khattab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyam, man lam yubayyitin niyyah minal laili fala siyama lahu, ay fala siyama lahu sahihatun. Artinya sesiapa yang tidak niat puasa sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Summa sara, tadi diharuskan, tapi sara melagak hukum harus itu zalika yajuz tadi ila an wajaba, melagak jadi wajib. Mula-mula harus, lo ni jadi wajib pula. Tidak harus dah. Asalnya hukumnya harus niat, harus niat sebelum puasa. Asal ada dah. Kemudian melagak hukum harus itu menjadi wajib. Jadi wajib pula niat sebelum fajar. Jadi kaedah dia makana mamnu'an. Makana mamnu'an fa iza jaza wajaba. Kaedah dia. Sesuatu itu asalnya ditegah. Katakan niat ditegah sebelumnya, asalkan ditegah. Faiza jaza, apabila dia diharuskan, dibolehkan, wajabah, bertukar menjadi hukum wajib. Macam niat puasa tadi, asalnya itu masanya sekali dengan ibadah, artinya fajar dah sekali ibadah. Tetapi kemudian diharuskan sebelum fajar, daripada maghrib sampai sebelum subuh diharuskan. Apabila diharuskan, maka hukumnya jadi wajib. Jadi kaedah pula. Falau nawa ma'al fajri, kalau meniatlah orang puasa itu setelah terbit fajar, bersama fajar, lam yasihha fil asah, maka tidak sah puasanya mengikut pendapat yang sahih, yang paling sahih. Hatta qala Zurkashiyu, sehingga berkatalah Imam Zurkashi, laisa lana, tidak ada lana bagi kami ma'syarul fuqaha ma yamtani'u, barang yang boleh menegah, muqaranatuhu, menyertai niat ma, wa yajibu taqdimuhu mahu, dan wajib mendahulunya ma yamtani'u tadi, illa sawma, melainkan dalam masalah puasa. Intaha qaula Zurkashi. Wasahihu, jadi pengarang kitab kita ni dia bagi ta'liq ni. Ulama-ulama mereka sudah sampai mustawa ta'liq, kita tak boleh. Wasahihu, yang sah, yang betulnya, annahu, bahwasanya annahu tadi, niat tadi, niat sebelah malam tadi tu, niat taqdimu niat adal fajri tadi tu, annahu ay taqdimu niat adal fajri tadi azmun. Itu sebenarnya azam dia. Azam ni artinya berjanji dengan Tuhan. Itu sebenarnya asalnya azam. Ini ta'liq daripada muallif kita ni. Kalau tadi selesai dah. Dia kata sebenarnya niat, kita niat ingat sebelum fajar tu, daripada maghrib sampai sebelum subuh tu azam ni asalnya. Azam ni maksudnya kita berjanji dengan Allah nak puasa. Qama, tapi sekarang azam itu sudah berdiri, qama maqaman niyyah, sudah menjadi mengambil tempat niat. Sudah mengambil tempat niat. Jadi macam niat, jadi niat lah. Wa minha, jadi dia wa minha, dan di antaranya, di antara suar az-zakah. Begitu juga masalah zakat.
Jadi zakat ini fatasihu niyatuha qabla syuru' fi daf'i. Jadi zakat ni asalnya harus keluarkan zakat sebelum waktu dia. Zakat misalnya kita Ramadan, zakat dia wajib dia apabila seorang itu hidup sekejap bulan Ramadan dan bulan Syawal, betul masa wajib, tapi boleh didahulukan. Boleh didahulukan dengan masuk Ramadan misalnya. Jadi apabila sesuatu ibadat, diri ibadat itu boleh didahulukan, maka dengan sendirinya niat pun boleh didahulukan. Niat pun ikut juga. Jadi sesuatu ibadah kalau jenis boleh buat didahulukan daripada waktu wajib, maka niat pun ikut sekali, niat pun boleh didahulukan. Fatasihu niyatuha, maka sah niatnya niat zakat qabla syuru', sebelum berlaku fi daf'i lil fuqara, sebelum kita agih kepada fuqara. Fil asahi, mengikut pendapat yang paling sahih dalam mazhab kita, lil usri, kerana susah. Kerana susah, qiyasan. Qiyasan dengan diqiyaskan, ini maf'ul li ajlih. Kerana diqiyaskan ala shaum, di atas masalah puasa. Wa kadzalikal kafarah. Begitu juga sama dengan hukum zakat ni, hukum kafarah. Wal farqu bainahuma, dan perbezaan bainahuma bi anna zakah wa shaum. Apa beza di antara zakat dengan puasa? Zakat dengan puasa boleh niat didahulukan, wa bainas shalah, dan sembahyang tak boleh didahulukan. Apa beza dia? Haisu ta'liliyah, kerana la tujzi'u, kerana tidak dikira niat sembahyang illa fi awwaliha, melainkan pada waktu pada awal-awal rukun yang pertama dalam sembahyang. Annahu sya'an yajuzu taqdimahuma, tetapi harus mendahulukan zakat dan shaum an waqti wujubihima, daripada masa yang wajib. Boleh kita nak dahulukan. Fajaza, maka kadang itu fajaza, maka haruslah taqdimu niyatihima, maka haruslah kita mendahulukan niat keduanya, puasa dan zakat, sebelum kita buat lagi. Bi khilafis salah, berbeza dengan sembahyang. Ai fala yajuzu taqdimu niyatis salah anit takbir. Kaza ay mislu hadzal kalam zakaru ay zakaru al-fuqaha, seperti inilah yang dibahaskan oleh para fuqaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.